era digital ini, teknologi telah mengubah cara pembelajaran dan pengajaran. Bahan digital seperti e-buku, video interaktif dan platform dalam talian telah memberi kesan yang baik kepada pembelajaran pada masa kini. Kesannya, pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menyeronokkan, menarik perhatian dan lebih mudah untuk difahami. Ini bukan sahaja untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran tetapi juga untuk merapatkan jurang pendidikan terutamanya di kawasan luar bandar. Oleh itu, penggunaan bahan digital adalah kunci untuk memperkasakan pendidikan negara ke arah masa depan yang lebih maju. Dari papan hitam hingga ke papan digital, pendidikan kini mengikut aliran zaman. Dengan teknologi, kelas kita lebih interaktif, belajar lebih menarik, peluang untuk belajar tanpa batasan. Antara bahan digital yang boleh kita gunakan adalah seperti dokumen digital. Sebagai contoh, PDF atau Microsoft Word. Bahan digital yang lain adalah seperti e-book dan video. Sebagai contoh, video pendek, filem ataupun dokumentari. Kita sudah tahu tentang contoh-contoh bahan digital yang digunakan semasa proses pembelajaran. Sekarang, kita nak tanya kepada guru ataupun tenaga pengajar tentang kebaikan menggunakan bahan digital semasa mengajar. Saya hari ini ialah Cikgu Siti Khadijah dan kami akan membincangkan tentang kebaikan menggunakan bahan digital. Okey, terima kasih Saudari Khairin. Okey, pada hari ini kita akan membincangkan tentang kebaikan bahan digital. Okey, penggunaan bahan digital memberikan banyak kebaikan kepada seseorang. Okey, antara kebaikan bahan digital ialah seseorang individu tu boleh menggunakan berbagai peranti untuk mengakses maklumat. Antaranya seperti komputer, telefon bimbit dan juga tablet. Selain itu, ia juga memudahkan seseorang mendapat maklumat atau informasi tanpa batasan tempat dan juga waktu. Okey, itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Siti Khadijah. Seterusnya, kami akan menemu bual PKM sekolah kami, Encik Mazam bin Abu Bakar untuk meminta pendapat beliau tentang kebaikan menggunakan bahan digital. Sila dulu kata, Khairin dulu kan? Apa boleh dibantu? Cikgu, apakah pendapat cikgu tentang kebaikan menggunakan bahan digital? Okey, itu soalan yang susah cikgu nak jawab sebenarnya. Okay? Bila kita sebut saja tentang digital, apa yang kita faham ialah handphone. Bila disebut tentang digital yang lebih besar, apa yang kita faham ialah komputer. Bila disebut tentang digital, kita berkata benda-benda yang memudahkan. Dia merupakan satu akses. Dan kita boleh gunakan digital ini di mana-mana saja, sama ada di rumah, di tempat-tempat peranginan ataupun tempat-tempat dan sebagainya. Ia memudahkan. Jadi pandangan cikgu, digital ialah satu proses untuk memudahkan kehidupan seharian kita di samping melengkapkan jadual perjalanan hidup kita, insyaAllah. Sekolah juga dari pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga menitiberatkan tentang aspek penggunaan digital, di mana sistem kehadiran murid, sistem salah murid kita dapat lihat melalui sistem PDM, aplikasi pengangkatan murid. Dan yang terkini kita menggunakan sistem IDMI dan kita juga menggunakan sistem MOIS. Jadi bagi cikgu-cikgu di sekolah ini, pelaksanaan digital ini sangat penting. Dan ditambah lagi akan datang AI. Jadi cikgu-cikgu yang better ni kena belajar. Kena belajar bagaimanakah nak melaksanakan sistem-sistem digital ini dalam kehidupan seharian, dalam pekerjaan dan juga dalam proses kita untuk memberikan cabaran hidup, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Mazam selaku PKM sekolah kami atas pendapat beliau. Tadi kita dah dengar pendapat guru-guru tentang kebaikan bahan-bahan digital. Sekarang ni kita nak dengar pula pendapat murid tentang kebaikan bahan-bahan digital. Sekarang bersama saya ini ialah Damia Batrisha. Okey, Damia, bagi awak apakah kebaikan bahan digital kepada murid? Pada pendapat saya, kebaikan bahan digital kepada murid ialah kita dapat mengakses informasi dengan lebih meluas, dan lepas tu kita dapat mencari macam sumber pendidikan seperti e-buku, artikel, video pendidikan dan tuition online. Ini bagi memperluaskan wawasan dan pengetahuan kita ke serata dunia. Itu saja. Okay, terima kasih kepada saudari Damia Batrisha atas pendapatnya itu tadi. Potensi bahan digital amatlah penting untuk membentuk pendidikan negara yang lebih inklusif dan maju. Hal ini dikatakan demikian kerana ia dapat membuka peluang yang lebih luas kepada pelajar dan generasi yang akan datang. Sebagai contoh, pelajar dan murid dapat menambah ilmu pengetahuan melalui laman sosial dan laman sesawang. Jelas bahawa guru, murid dan pihak berkuasa perlulah terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan bahan digital dalam pendidikan agar kita tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas.